Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan disayangi pengurusi karya Tuan Haji Rosli Apandi, dan pada pagi yang mulia dengan tujuan hasrat yang mulia, yaitu untuk mendedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ilmu yang berkaitan dengan ibadah haji, khususan kepada para bakal haji yang bakal akan berangkat haji pada tahun ini, mungkin hadir dalam majlis kita ini, dan juga kepada yang telah berdaftar dengan tabung haji menunggu panggilan. Kita dah daftar, kita sedang menunggu panggilan daripada tabung haji, insyaAllah. Dipahamkan terdapat lebih kurang, ada lebih kurang 500,000 jemaah, 500,000 yang telah berdatang ke tabung haji. Setiap tahun hanya bergerak 33,000 kan. Jadi mungkinlah kita terpaksa menunggu masa yang agak lama sikit bagi panggilan. Tapi ini adalah kerja Allah. Bila Allah jemput kita, tidak kira masa. Dia ni macam haji ni macam mati. Mati ini bila-bila boleh mati, ada jemputan daripada Allah. Macam itu juga haji. Haji macam mati. Allah boleh jemput kita bila-bila masa. Bila-bila masa, tuan-tuan dan puan boleh dipanggil, boleh tabung haji. Walaupun pada on paper kita daftar, kita dibagi tarikh masa untuk kita akan terpilih masuk sistem. Tapi pada hakikatnya ini adalah kerja Allah. Kalau Allah panggil kita pergi tahun ini dah kita akan pergi. Ini berlaku pada saya sendiri. Pada saya sendiri macam itu, tak dijangka, tak diduga. Sudah dapat gerak ke Mekah menunaikan haji, kira-kira dah 17 kali haji, umrah mungkin 20 kali. Ini panggilan Allah. Ini bukan kerja kita. Dan itu pula ditanggung oleh Allah pula. Bukan kita pergi dengan duit kita, tabung haji tanggung. Pada hakikatnya Allah sendiri yang tanggung. Ini kita nak faham baik. Jadi kita ada 13 siri tentang nak perempuan dengan seorang fasilitator. Saya seorang saja yang akan melarikan sebanyak 13 kursus. Jadi senang untuk ikuti. Dia punya pembelajaran dia akan kita bawa secara teratur dan begitu rapi. Dan saya ada nota buku untuk kita kalau nak beli, boleh nota haji ringkas, nota ringkas RM10, buku haji 30 tentang boleh dapatkan buku tu. Di mana ada buku tadi? Belakang. Ada di belakang. InsyaAllah. Itu di antaranya lah. Nota tu hanya untuk maklumat perkara yang penting, istilah-istilah haji ada dalam nota ringkas. Yang buku tu adalah suatu buku yang ditulis oleh mantan pengurus besar tabung haji, Datuk Kamal. Buku tu saya bawa untuk tuan-tuan boleh jadikan rujukan. Baik. Hari ini kita akan mula dengan pengenalan haji. Kita nak faham apa dia haji lebih dulu lah. Itu paling penting sekali. Haji secara kita maklum, pada hakikatnya haji adalah menziarahi Allah. Itu hakikatnya. Haji ini kita ziarah Allah. Itu sebenarnya. Oleh kerana Allah bukan makhluk macam kita, jadi Allah sediakan rumahnya di atas bumi yang disandar bernama Allah, rumah Allah. Rumah Allah artinya sebagai wakil.
seolah-olah dia mewakili zat Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala datang ke bumi, ya. Dipanggil Rabbul Bait, Tuhan yang punya rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala datang ke bumi ini untuk kita ziarahi. Ya, kita sebenarnya akan ziarah Allah, kita ziarah Allah 3 kali, ya. Sebenarnya 3 kali kita ziarah Allah. Pertama, kita ziarah pada alam arwah sebelum kita jadi manusia, belum turun ke bumi. Kita sudah ada di arasy Allah, kita telah mengitari arasy Allah satu tempoh yang cukup lama. Arasy ni kita sebut sebagai markas pemerintahan Allah di langit, di langit yang ke-7, ya, di mana kita seluruh makhluk manusia dan jin telah mengitari arasy dalam satu tempoh yang cukup lama, ya, sehingga kita betul-betul mengenal Allah. Kemudian kita dihantar ke bumi, kita pakai sarung manusia, ya, sampai di bumi kita dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi. Maka itu kita kena jalankan segala urusan dan tugas-tugas kita sebagai seorang khalifah dan sebagai seorang hamba. Maka itu kita kena pergi ziarah Allah sekali lagi di atas muka bumi. Di atas muka bumi pula kita kena ziarah Allah sekali lagi. Sebab itu haji diwajibkan sekali seumur hidup. Sekali semua hidup, ya. 2-3 kali itu sunat lah. Dan pergi beberapa kali pun sunat. Yang wajib fardu sekali haji, sekali umrah. Itu, ya, kena faham, ya. Itu bukan makna kata maka dijadikan sebagai rukun Islam yang kelima, penutup. Ya. Maka itu kita kena jalankan tugas kita kena usaha untuk pergi ke Mekah, menziarahi Allah barang sekali. Itu menziarahi. Kemudian yang ketiga, kita akan ziarah Allah di akhirat. Itu kali ketiga, ya. Ziarah Allah buat kali ketiga itu di akhirat. Matilah. Maka itu kita kena faham lah, itu ketiga kita ziarah Allah. Baik. Sekarang kita nak kenal lebih dekat, kita nak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengenalan kepada ibadat ta'rif, ya. Haji dan pengenalannya, ya. Itu ya, kita lihat dulu. Baik. Dia nampak kan? Tak apa nak ni, ya. Pengenalan haji dan umrah, ta'rif haji. Apa yang makna haji, ta'rif haji? Mengunjungi Ka'batullah, mengunjungi Baitullah dengan melakukan tawaf dan dengan beberapa urusan ibadat tertentu dalam masa dan syarat yang tertentu. Dia ada masa tertentu, ada musim dia, ada bulan dia. Bukan boleh sebuah-sebuah kita nak bekerja haji, ya. Tak boleh, ya. Dia kena tunggu musim dia, bulan dia, ketika dia, hari dia, baru kita dibenarkan untuk ziarah ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi pada dasarnya haji adalah mengunjungi Kaabah ataupun menziarahi Kaabah. Itu paling pokok sekali kita fahamlah, ya. Dengan syarat tertentu di masa musim tertentu. Umrah pula sama juga, mengunjungi Kaabah, Baitullah, melakukan tawaf dengan beberapa urusan ibadat tertentu, ya, yang mana tidak ditentukan masanya. Dia tidak ada masa. Umrah kita boleh buat sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita boleh buat umrah, tuan-tuan, ya. Dia tak ada musim, ya. Haji ada musim. Jadi kalau sekarang kita niat haji, nak buat haji, tak jadi haji lah, jadi umrah. Faham, ya? Kita kena tunggu. Dia ada dia punya musim dia. Musim itu dipanggil miqat makani, nama dia dalam bahasa Arab. Miqat, M-I-Q-A-T, miqat makani, makan itu tempat, ya. Jadi kita kena faham, maka tak dapat tidak haji dan umrah kena lakukan pada musim yang ditentukan. Itu dikatakan ta'rif haji, ya. Baik, faham, ya. Dan dilihat di sini ta'rif umrah pula sama juga, mengunjungi Ka'batul Haram dengan mengerjakan tawaf dan ibadat tentu dengan syarat yang tertentu, tidak pada musim. Dia tidak ada musim. Dia boleh buat sepanjang tahun kecuali, ya, kecuali pada hari, dia tak boleh buat haji hanya pada 2 hari, ya. 2 hari dia boleh buat.
Pertama 9 Zulhijjah, kedua 10 Zulhijjah. Dan 2 hari itu kita boleh buat umrah. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. 2 hari itu saja. Yang lain hari lain kita boleh buat umrah. Masa kita tengah buat haji, ada orang buat umrah. Masa kita di Mekah, buat haji itu, kita doa, tunaikan haji itu, ada orang buat umrah. Dia tak buat haji. Penduduk-penduduk Mekah khususan dipakkan buat umrah, ambil kesempatan buat umrah. Ya, haji hanya 2 hari itu yang tak boleh buat umrah. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Sebab 9, 10 itu dikhaskan untuk haji. Boleh ya? Faham ya? Baik. Laginya ya, kita ambil faham bulan-bulan haji. Bila bulan haji? Bulan haji kan? Kita ni banyak bulan kan, orang Melayu ni banyak bulan Mabit, ya, bulan puasa, ya, macam-macam lah lagi kan. Maka tak dapat tidak, bulan-bulan haji ni ada 3 bulan: Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Boleh ya? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Masuk 1 Syawal dah boleh buat haji. Hari ini katalah hari ini akhir 30 Ramadan. Contohlah ya, hari ini 30 Ramadan. Tadi maghrib dia istihar, istihar, besok 1 Syawal kita raya puasa. Masuk maghrib 1 Syawal tu kita dah boleh buat haji, dah boleh niat haji. Faham ya? Jaga masa tu, jaga duk niat haji tau. Dengan niat di rumah haji kacau. Duk kacau ketupat. Nawatul hajja wa ahramtu bihi jenuh. Besok sembahyang raya kena pakai ihram. Jadi ya. Faham ya? 1 Syawal bermula hari ketika kita dah boleh niat haji. Dia punya ending last dia 10 Zulhijjah. Masuk subuh 10 Hijjah, pagi raya haji habis. Tak boleh buat haji dah lepas tu, tak boleh niat dah. Faham? Masa dia ingat mudah nak ingat kan? 1 Syawal, masuk Syawal, 1 Syawal akhir Ramadan dengan masuk subuh 10 Zulhijjah. Itulah masanya dipanggil musim haji. Dalam masa-masa itu saja kita boleh buat haji. Sebab tu haji setahun boleh buat sekali, tak boleh buat 2 kali. Dia tak macam ibadat lain. Puasa 30 hari, haji dia hanya boleh buat setahun sekali ya. Umrah boleh buat banyak-banyak kali ya. Sepanjang tahun boleh buat umrah. Haji sekali saja. Sebab dia punya tempoh masa dia dihadkan bermula pada 1 Syawal sampai pagi 10 Zulhijjah, pagi raya haji. Sambut raya puasa, habis raya haji. Senang tak? Nak ingat? Boleh ya? Baik. Cuba kita lihat lagi ya. Kita tunjuk lagi di sini. Miqat zamani haji. Ini musim haji. Miqat zamani ini musim haji. Terbenamnya matahari 1 Syawal hingga terbitnya fajar subuh 10 Zulhijjah. Inilah musim haji. Ya, sebelum ni kita tak boleh niat haji. Lepas ni pun, lepas 10 Zulhijjah pun tak boleh niat haji dah. Ya. Maknanya dalam ketika ini saja yang kita hanya dibenarkan untuk menjaga haji, ya. Tapi tabung haji tak angkat lagi, tak piawai. Tabung haji, kapal haji yang pertama akan bergerak daripada KLIA yang akan diraikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya, tiap-tiap tahun 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah. Kapal yang pertama, kapal haji. Tiap-tiap tahun macam tu, memang tak silap. Tabung haji akan mula membawa jemaah haji kapal yang pertama, ya, grup kumpulan yang pertama pada 1 Zulkaidah. Berapa bulan saya tak tengok, berapa bulan kita berapa bulan. Cuba ada kalender kita boleh check sendiri ya. Tapi ini memang kapal haji dia tahun macam itu. 1 Zulkaidah, kapal haji yang pertama akan bergerak kepada KLIA.
Okey, membawa para jemaah haji yang akan diraikan oleh yang di-Persatuan Agung. Ya, ya, tidak lah, tidak, boleh kan? Boleh? Tidak, baik. Kemudian tarikh wukuf Hijrah 1447, ini tarikh Nabi Haji. Jamaah bawah siap lah. Kalau berubah pun dalam kalender takwim lah, boleh berubah. Saudi lah bagi tahu lah lagi kalau ada perubahan. Mengikut takwim kita lah sekarang ni. Hari Selasa 26 Mei 2026. Kalau tuan-tuan terpilih lah, terpilih pergi Mekah tahun ni kan, akan datang ni, tuan-tuan dan puan-puan akan berada di Arafah. Arafah tempat ambil haji. Ambil haji bukan di Mekah tau. Ambil haji bukan di Mekah lah. Ambil haji di Arafah. Nah. Kita ambil haji di Arafah. Pijak Arafah 9 Zulhijjah dapat haji. Pijak Mekah tak dapat ni. Arafah. Jadi wukuf di Arafah itulah kemuncak haji. Seluruh dunia akan pergi ke Arafah. Kena ada di Arafah pada 9 Zulhijjah, dipanggil hari wukuf. Tarikh dia, tarikh kita, tarikh orang putih 26 bulan Mei 2026. Okey, catat siap lah. Kalau tuan-tuan terpanggil lah, tuan-tuan akan berada di Arafah pada hari Selasa 26 Mei. Kalau nak awal pun 25 lah. Nah, ada perubahan sedikit. Di Pemang tengok bulan juga, Saudi tengok bulan. Ya, macam kita juga. Dia tengok satu hari bulan Zulkaidah, satu hari bulan Zulhijjah. Satu ni yang penting. Dia dapat satu hari bulan tu Zulhijjah, dia boleh tentukan bila kita akan gerak ke Arafah. Nampak ya? InsyaAllah biasanya takwim kita tak lari lah. Takwim kita insyaAllah, sebab semua pakai falak. Satu dunia pakai sistem kaedah falak. Falak jadi falak tu dah betul lah. Yang tak dapat tidak, maka Saudi lagi terang lah, dapat bulan. Lepas langit dia cerah, dia tak ada awan. Langit dia cerah, tak ada awan. Dia boleh nampak terang. Maka itu tarikh kita akan wukuf 1447 Hijri, jatuh pada hari Selasa 26 hari bulan Mei. Tak lama lah ya. Mungkin dalam 90 hari lebih lagi lah, 3 bulan ya. 90 hari tak silap saya lagi lah. Ada betul tak? Tak silap lah. Ya, bulan Mei kan? Mei bulan 5 kan? Lambat lagi lah. Kat 7 bulan tu. Okey, tambung. Habis. Itu pengenalan haji ya. Ringkas kan? Saya tak mau panjang-panjang sebab tuan-tuan dan puan nak buat haji. Kita bukan nak tuntut ilmu haji ya. Kita nak buat haji. Kami nak di Mekah nak buat haji. Tak ada masa nak fikir yang lain. Dia nak lah. Itu kursus saya ni. Saya buat macam tu kursus sebab tuan-tuan perempuan dapat terus straight to the point. Ya. Okey, kita kenal sekarang haji apa dia. Kemudian haji diujikan semua hidup sekali ya. Kemudian kita tengok lagi ya, apabila kita dipanggil untuk menunaikan haji, maka kita kena faham haji ni dia ada 3 jenis. Ya, haji ada 3 macam. Ya, jenis-jenis haji ada 3. Ya, haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran. Nampak clear ya? Ada sikit tak banyak ni lah ni ya. Dia mungkin projektor ni lama sikit lah ya. Dia kurang sikit lah kan. Baik, boleh nampak belakang boleh pak? Boleh kan? Boleh lah. Okay. Haji ada 3 cara. 3 cara ni tuan-tuan boleh pilih satu cara saja lah. Pilih satu cara saja. Dia ada 3 cara nak bagi mudah. Pertama, haji ifrad, cara ifrad. Itu faham dia? Yang kedua, haji tamattu, cara tamattu. Yang ketiga, haji qiran, cara qiran. Itu dia. Jadi yang mana senang bagi tuan-tuan buat? 3 sama. Ini Nabi tunjuk kepada kita. Nabi ajak ya. 3 cara ni sebab umat dia bukan semuanya ada kemampuan yang sama. Betul tak? Ya. Ada orang, tapi kebanyakan jemaah haji dunia akan pilih haji nombor 2, haji tamattu. Haji tamattu.
Tamattu ni maknanya senang, relax. Haji relax nama dia. Kasar. Lalu sikit lah kita tengok kan. Maksud nak buat haji apa? Maksud nak buat haji relax. Jadi kacau ni lah. Okey. Okey, kita tengok sekarang haji ifrad. Ifrad kata Arab fardun, tunggal. Kalau Melayu kata haji ifrad ni haji tunggal. Apa sedap dengar ni? Ibu tunggal, bidang tunggal, haji tunggal, tak syok lah betul lah. Kita guna bahasa Arab lah. Haji ifrad fardun tu tunggal semata-mata haji bagi kita tengok dulu haji ifrad mengerjakan haji dulu. Setelah selesai semua ibadat haji habis, baru buat umrah. Itu haji ifrad nama dia. Haji ifrad ni dia buat haji dulu. Kita ada dua kan, haji dan umrah. Haji dan umrah dua kena buat. Orang buat kerja haji kena buat dua. Haji pun kena, umrah pun kena. Mesti buat dulu. Maka itu haji ifrad ni kita mula buat haji dulu. Bagi habis kerja haji selesai, kemudian sebelum kita nak balik ke Malaysia, kita buatlah sekali umrah. Itu namanya haji ifrad. Boleh tak? Tak mau buat umrah pun boleh. Buat haji saja tapi tak jadi ifrad. Haji sah tak jadi ifrad. Dia jadi haji mutlak. Dia jadi kopi raw tak jadi kopi susu. Nampak tak? Okey, boleh faham betul tak? Boleh? Okey, boleh faham tak? Yang mana tak faham tanya tau. Apa panggil tanya lah. Jangan bimbang, jangan malu. Betul kita dulu. Tanya kita. Jadi mau tak dapat tidak, haji ifrad ni orang jarang nak dapat. Sebab dia kena duduk, kena dalam ihram, kena jaga pantang larang mungkin lama. Jadi orang tak mau nak pakai ihram lama-lama. Pakai ihram ni pantang, kita kena pantang. Jaga banyak, 13 pantang larang ada. Jadi orang tak mau pilih orang ifrad. Dia kita susah. Tapi kalau tuan-tuan buat ifrad, ada kemudahannya. Istimewa orang perempuan. Orang perempuan memang bagus kalau buat haji ifrad. Cukup senang bagi dia. Dia tak ada masalah. Ifrad ni cuma nak jaga pantang larang aurat tak ada masalah. Tak haji pun orang perempuan tutup aurat dah nampak. Tak ihram pun muslimah dah pakai pakaian macam ihram dia sekarang ni. Tutup aurat dia dah. Kami lelaki-lelaki dah payah. Pasal bila pakai ihram, dua helai kain saja. Seluar kecil tak boleh pakai. Nampak orang lelaki-lelaki? Nampak tak? Kita lelaki-lelaki ifrad payah. Sebab bila pakai ifrad kena buang semua pakaian kita. Pakai kain kosong. Itu dia lah. Kalau kena 10 hari tu dia pakai kain kosong kopi rata. Nampak? Orang perempuan dia macam ni juga. Okay. Di patah ihram pun sekarang ni pakaian daripada orang ni. Ihram tadi. Jika lagi tak putih Pergi Mekah pakai putih. Itu je beza dia. Kedua duduk dalam bilik sama-sama orang perempuan dia macam biasa. Boleh pakai baju t-shirt, pakai kain batik, pakai baju kedah, tak ada masalah. Tak payah duduk kepala. Macam rumah lah, duduk rumah. Dulu saya kata haji ifrad orang perempuan cukup senang. Dan dia tak payah buat umrah. Dia duduk dalam bilik dia saja. Dia keluar bilik, baru pakai tudung, baru pakai lengkap aurat. Nampak tak? Sebab tidak terdedah kepada ajnabi yang bukan mahram. Itu saja. Kita tak boleh. Pagi, petang, siang, malam semua keadaan pakai dua helai kain dulu je. Satu kain di atas selimut, satu kain di bawah buat sarung. Dua helai itu saja. Duk usung biar rata, nampak lah. Boleh lah. Ini tak dapat tidak, sajalah saya kata hal betul lah. Jadi saya galakkan orang perempuan buat ifrad bagus. Tak susah Kalau tamattu dia kena buat umrah, kena ikut lelaki-lelaki suami pergi buat umrah dan bagai-bagai duduk saja tak kena lah dia kena buat umrah masa-masa kosong. Tapi kalau ifrad itu artinya makna ifrad tunggal menunggalkan haji semata-mata. Artinya kita hanya buat haji, kita tak payah fikir masa umrah. Itu panggil ifrad. Baik. Kedua dia panggil haji tamattu.
Tamattu' ni haji senang-senang. Perkataan tamattu' berarti bersenang-senang. Yang ni terbalik dengan haji ifrad. Dia kena buat umrah dulu. Kita pergi Mekah, musim haji, kapal haji, bulan haji, sampai di Mekah, kita mula dengan ibadat umrah, bukan haji. Kapal haji yang bergerak pertama 1 Zulkaidah daripada KLIA pergi ke Mekah, jemaah haji yang naik ke batu terbang tu kena niat umrah. Itu dia. Bukan niat haji. Ya. Tak payah fikir kata haji lagi. Dia orang sampai di Mekah, kerja umrah. Umrah senang buat ya. Tawaf, sa'i, gunting. Umrah senang. Tawaf, sa'i, jalan 7 kali pergi balik, gunting rambut. Itu umrah. Susah? Tak susah. Ya, semua dalam masjid haram, dalam masjid, tak payah keluar-keluar. Jadi maknanya orang pilih haji tamattu' ni, dia akan mula dengan mengerjakan umrah. Dah habis umrah, bukan boleh buat haji lagi, kena tunggu kalau pergi kapal awal. Contohnya dia bergerak daripada KLIA 1 Zulkaidah. Ya, 1 Zulkaidah. Tak tengok kalender, kalender kita tak ada tengok. Berapa bulan Zulkaidah? Boleh tak? Siapa turun tengok tak? Beritahu saya tak? 1 Zulkaidah. Ya? 18 bulan? Februari? April? 18 April. Saya bagi contoh. Nah, kita buat tamattu' berumrah dulu. Kapal kita mula bergerak daripada KLIA 18 April. 18 April kita sampai di Mekah. 19 April kita dah selesai umrah. Umrah nak buat 4 jam ya. Umrah nak buat umrah hanya makan masa 4 jam. Tak makan lama. Nampak tak ya? Habis 4 jam umrah kita selesai. Haji kita nak kena mula buat pada kita nak niat haji pada 8 Zulhijjah. Ya, kalau kita tengok tadi ukuf 26 26 bulan Mei, makna kita nak kena niat haji pada 25 Mei. Cuba bayang tengok 18 April, 19 April sampai 25 Mei. Berapa lama? 25 hari, 18 April dah 12 hari. 12 hari dengan apa nama nak sampai lagi 25 hari bulan Mei, 25 hari. Lama tu Jadi kita dah buat apa lah? Kita habis umrah, kita tak buat apa, duduk saja di Mekah. Maka tu dia bila ada masa, tiba umrah lagi. Jangan duduk saja. Dia bagi tamattu' senang. Relax nampak ni. Aku buat tamattu'. Kenapa nampak relax ni? Tamattu'. Nampak tak? Umrah dah habis, tak boleh buat apa lagi. Itu dia. Tu aja ni ada orang menjumpa saya lah. Ada orang menjumpa saya. Dah habis-habis dia buat umrah semua tadi. Dia pergi ke PAW lah. Dah habis dia buat umrah, dia kata bila nak buat haji kan? Haji kena tunggu lah. 9, 8 Zulhijjah baru kita niat, 9 Zulhijjah hukum, 10 hari hujah kita raya haji. Lambat lah masa ni. Saya ingat nak buat haji dandan dah. Haji tak boleh buat awal lagi, dia kena tunggu 9 Zulhijjah. Nampak ya? Sama dengan 25 Mei lah yang kita beritahu tarikh tadi ya. Oleh kerana dia pergi kapal awal, dia tanya kat saya, Ustaz saja nak tanya Ustaz ni, di kapal bawa jemaah haji balik kosong tak kata. Kapal dia bawa jemaah haji semua orang yang tak jemaah haji dia balik kosong. Saya nak balik Ustaz boleh tak? Besok haji saya nak balik. Nampak? Itu ketiba haji tamattu' Dia mula ke umrah, lepas ke umrah kena tunggu. Itu dia kalau pergi kapal awal, orang yang bukan ahli masjid dia jemur. Sana kedai kopi tak ada. Nampak tak? Nak makan tom yam pun tak ada. Nak pergi duduk tepi jalan tak ada. Nak pergi tengok monyet kembang murah tak ada. Nak pergi mandi laut sungai tak ada. Nak duduk tepi jalan pun tak boleh. Lama jemur lah. Sebab tu orang yang buat haji tamattu' ni mestilah orang yang rajin di masjid. Nampak tak ya? Supaya ada aktiviti dia di masjid. Kalau tak ada aktiviti di masjid, bukan ahli masjid, jadi jemur.
Dia kata aku silap ni ke pawai. Nampak lah. Tapi tabung haji bagi kat dia 30 hari, dia marah, dia mau 40 hari. Dia mau marah pula. Kawan saya dapat 40 hari, bagi apa saya 30? Kacau pula. Dah bagi 30, dah bagi 40 dah. Dia kata banyak lah. Kosong masa lah, tak ada hari lah. Duduk kosong, duduk tunggu haji. Ya. Okey. Ini haji tamattu. Jadi kita rekahkan sekarang ni. Haji tamattu artinya kita mengerjakan umrah terlebih dulu. Selesai kita punya umrah, kita kena tunggu sampai 8 Zulhijjah baru kita berniat haji. 9 hari bulan baru ambil haji di Arafah. Habis. Itu maknanya haji tamattu. Okey? Yang itulah dipilih oleh jemaah haji dunia. Banyak haji pada dunia pilih ni. Ya, mudah dan senang. Kita pun buat pertama kali mengerjakan haji, elok kita pilih haji tamattu lah. Ya, senang mudah. Ya. Baik, nombor 3. Yang ni bukan pilihan kita lah. Nombor 3 ni dia panggil haji qiran. Haji qiran ni bersekali melaksanakan haji dan umrah dengan niat serentak. Satu niat, dia niat untuk dua. Satu niat untuk dua. Itu kita panggil haji qiran. Orang Malaysia tak mau buat. Orang ASEAN tak mau buat. Dia kata tak boleh. Pasal dia tak ada asing. Dia sekali niat satu kerja dapat dua. Ya. Itu kita panggil haji qiran. Qiran ni serentak, sebaring, serentak, sekaligus. Nampak tak ya? Dua dalam satu. Itu kita panggil haji qiran. Haji pilihan kita, orang jemaah di Malaysia ni, pertama haji tamattu, kedua haji ifrad. Tengok masa. Jadi kalau tuan-tuan besok dah dipanggil oleh orang haji, ya, kita kena pilih lah nak buat haji apa. Jadi kita main kursus ni tuan-tuan, saya nak dedah tuan-tuan 3 cara haji. Kita belajar 3-3. Ya, yang mana mudah bagi tuan-tuan buat, yang mana tuan-tuan rasa senang buat, ya. Akan kita nanti terang akan datang kemudian bagi kita nak faham. Ingatlah, yang ni kita kena niat, kita kena ingat dalam bahasa dia. Haji ifrad, Melayu kata haji tunggal. Haji tamattu, Melayu kata haji bersenang-senang. Nampak tak? Haji qiran, haji serentak, umrah dan haji sekaligus. Itu senang nak ingatkan, ya. Jadi tiga macam haji ini kita akan pilih. Tak boleh buat 3 sekali, kena ambil sekali ya. Satu je kita pilih. Jangan tidak ya. Tetapi kali pertama eloklah kita pilih haji tamattu supaya tidak memberatkan kita ya. Haji ini yang susah nak jaga 2 perkara ya. Haji ini 2 perkara susah nak jaga. Ya. Perkara pertama nak jaga kerenah orang ramai itu ya. Nak jaga kerenah orang ramai, sana ramai, serentak, pergi di mana ramai. Kita kena jagalah ya keadaan kita dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan orang ramai di muka yang serba bangsa, serba mazhab, serba faham ya, yang kita tak boleh kita kata tadi ni guna cara kita kena betul ansok sampai wuduk kita pun kita kena ubah. Tak boleh pakai uduk cara sini. Uduk cara sini sentuh batai dia tak. Uduk sana tak batai. Nampak ya? Tak batai. Sebab kita nak sesuaikan dengan masyarakat luar. Masyarakat dunia ada mazhab Hanbali, ada mazhab Hanafi yang mari daripada India, Pakistan, Afghanistan, Selatan, China, mazhab Hanafi. Yang mari daripada Mesir, mari daripada Maghribi, mari daripada Afrika, daripada Sudan, mazhab yang Maliki. Yang datang ke Nusantara Melayu, Nusantara Jawa, daripada utara, daripada ASEAN, kebanyakan bermazhab Syafi'i. Nampak tak? Jadi semuanya kita akan berjumpa di Makkah. Ya, maka tak dapat tidak kita terpaksalah bertolak ansur. Itu yang pertama. Jadi kita kena pakai kekuatan apa? Kekuatan sabar. Sabar boleh tak sabar ni banyak, sabar ni ya. Baik. Yang kedua, kita nak jaga pantang larang. Pantang larang apa nak jaga pantang larang ni ya? Ya, pun tak susah pantang larang. Ya, nak jaga jangan pertama
ya, jangan buat kerja-kerja yang boleh melanggar wajib haji. Contohnya nak jaga rambut, bulu pada badan kita, kuku, nampak tak? Ya, nak jaga tu ya. Ya, jangan pakai minyak wangi pun tak semua orang pakai, tak ada masalah, tak pakai pun tak ada apa. Ya, nak jaga rambut, cabut rambut yang tu lah, kuku, potong kuku, yang tu saja nak jaga. Memburu kita tak memburu saja. Tak boleh memburu. Jemaah haji tak terlibat memburu pun. Tak nampak tu rusa masuk Mekah. Di Mekah tak nampak rusa. Yang kita nampak BMW yang masuk. Dia dah nak gaduh apa lah. Tak ada masalah. Okey. Senang kan? Dia patah larang tak susah. Itu aja. Nak jaga rambut, jangan lurus, jangan cabut sini. Cabut bulu hidung, bulu mata, bulu telinga, bulu apa, bulu ketiak. Kacau lah. Itu pun kita tak sengaja, tak apa. Ya. Kedua, nak jaga kita punya aurat. Aurat macam biasa. Yang orang lelaki sama juga. Pusat dengan lutut dia aurat dia. Pusat dengan lutut dia. Orang perempuan, seluruh anggota badan dia buka dengan tak buka dengan tangannya. Itu ya. Dengan tangan, jari-jari tangan. Itu ya. Tak ada masalah. Kerana orang ramai yang kita susah nak jaga. Sahabat, teman sebilik, kawan sebilik, ya. Kita jumpa pula bukan semua yang sama dengan kita, ya. Orang Pulau Pinang jumpa orang Kedah, orang Kedah jumpa orang Melaka jumpa orang Kelantan, dia lah. Ya, kelaku orang yang tabiat ada resam tak sama, nampak tak? Ya, lorat cakap pun tak sama, ya. Ini di antara perkara yang kita kena bawa, kita kena faham. Sebab tu level antara bangsa, ya. Dia punya label ni label antara bangsa. Sebab itu ulama kata haji ni kongres Islam sedunia. Profesor D.M. Hasbi Sediki, seorang ulama besar Indonesia, dia kata apa? Haji ni adalah kongres Islam sedunia. Kita jumpa Arafah, pertemuan, ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum atqakum. Al-Quran katakan, wahai manusia, ya, Allah jadikan kamu sebagai lelaki dan perempuan, ya, bersuku-suku, berkuat-kuat, berbahasa-bahasa, li ta'arafu, supaya kamu boleh kenal antara satu. Itulah haji. Arafah sebagai Arafah, hari kenal mengenal. Arafah, hari kenal mengenal. Baiklah, ya. Sebab tu dalam ibadah haji ni, muslimah-muslimin, tak ada satu bacaan pun yang wajib. Tak ada. Dalam ibadah haji ni, tidak ada satu bacaan doa pun yang wajib. Tak ada. Tak reti bala apa, tak apa. Tak tahu apa pun boleh. Kosong, haji senyap sunyi nama dia. Nampak tak? Boleh tak? Tak payah bercakap, tak payah dua hafal. Dulu ni masa tok-tok nek kita kan, ini cerita 50 tahun dulu. Depa duk apa yang bawah rumah Tok Imam, jadi depa punya panduan. Duk tanya Tok Imam masjid, ya, ni nak pai doa. Saya ingat tok saya lagi. Duk di bawah rumah, nampak sama-sama ada 3-4 orang doa apa doa. Nampak tak? Mai Tok Imam tadi cek, Tok Imam cengkah pula tu. Hang tak apa yang jangan pergi Mekah. Dia menangis. Dulu hang tak apa yang jangan pergi. Dia punya takut lebih Mekah. Lah ni very simple. Senyap sunyi, tak ada apa. Dia boleh baca 5 benda baru boleh Mekah. 5 ni tak boleh baca, jangan pergi. Tu baru saya faham tak? Nombor 1, boleh kata ada Allahu Akbar. Boleh? Boleh kan? Boleh pergi ya? Nombor 2, boleh baca Fatihah tak? Alhamdulillah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Boleh tak? Okey, 2. Nombor 3, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Boleh tak? Nombor 4, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, assalamualaikum. Habis ni juga. Kata yang tu tak boleh, yang habis sembahyang. Yang tu saja yang wajib pun, bukan bertanya di Mekah, wajib 5 kali sehari semalam. Dia tak? Yang tu tak boleh, jangan habis. Doa untuk gaduh. Doa untuk gaduh. Itu dia. Saya ada 1 tahun. Saya sebab yang belum kenal saya lagi lah. Saya bertugas tabung haji dulu. Daripada tahun 92 sampai 2016. Ya, saya bertugas di Mekah sebagai guru agama di Mekah.
bersama jemaah haji. Kan? Ada satu tahun tu saya disuruh menemani mantan pengurusi tabung haji Tan Sri Hanafiah. Anugerah tabung haji hadiah kat dalam satu haji lah. Dia haji dah, tapi dah lama dia faham anugerah lah, haji anugerah, suruh dia pergi lah di Mekah kan. Jadi saya jadi sebagai pengapit dia. Ustaz Hasan tolong teman kita punya Tan Sri Hanafiah buat kerja haji. Saya bawa dia pergi umrah, pergi tawaf. Mula-mula dia buat tahu dia haji tak betul. Dia kena umrah lah dulu. Dia pun tawaf, saya pun ikut dia. Saya pakai vest. Saya tak buat tawaf wajib, saya buat tawaf sunat. Dia tawaf wajib lah umrah. Dia pegang vest saya. Ustaz Hasan, Ustaz baca apa, saya ikut lah. Okay. Ustaz daripada Hajar Aswad pun berjalan, kami berjalan serentak. Orang puan di belakang, dia ikut tepi, dia pegang vest baju saya. Saya pun baca, dia ikut. Ya, tak sampai setengah Kaabah pusingan, dia cakap lah, Ustaz dulu ngaji di mana? Nampak? Ya? Sembang daripada mula sampai habis 7 pusingan sembang. Apa tak baca tu dah nampak lah. Tinggal dia ingat pusingan je, pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, tegak tu je. Apa pun tak ada dah. Kata nak lampai ke tak ada. Jalan terus sampai habis 7 pusingan. Dia tanya saya, Ustaz kita tak baca apa lah? Okey ke kita punya tawaf? Jawab. Saya kata okey Tan Sri, okey. Sebab Nabi kata tawaf macam sembahyang. Sembahyang tak boleh cakap, tawaf boleh cakap. Kalau nak cakap, cakap baik-baik. Nabi kata, nampak tak? Haji kita sah, tawaf kita sah, Tan Sri. Alhamdulillah. Nampak dia ada kebiasaan, dia boleh pergi tiap-tiap tahun lah. Nampak lah. Balik-balik dia kata bagus. Ustaz Hasan bagus. Dia faham. Dia bawa saya recommend dia suruh pergi tiap-tiap tahun jadi guru. Tu dia tu yang pergi terus ya, sampai tahun 2008, tahun 2016. Last tak pergi dah. Okey. Okey dah. Itu kita nak faham gitu. Jadi maknanya dalam haji ni tuan-tuan tak ada doa. Kita nak doa bahasa kita lah. No, duduk tawaf ni duduk bawa buku. Di kuliah pun bawa buku, kursus bawa buku, nampak dah. No? Di tawaf pun bawa buku, mati besok orang pula baca buku dah. Man orang buka tu dia. Nampak? Nampak boleh tak? Nah? Susah lah. Nah? Direct doa ni kita dengan Tuhan. Cakap Melayu. Cakap Melayu. Tak mana-mana kita pergi minta doa Melayu. Ketua Kurus Tentera Darat Malaysia Timur, Brigadier Jeneral Datuk Seri Haji Muhammad Zaki. Dia pergi dengan saya lah package. Dia ni sakit lutut. Mungkinlah mata tentera aku sakit lutut. Dia kata saya tak boleh tawaf. Saya tawaf tak 3-4 pusingan je. Dia tak boleh tahan sakit kaki. Nampak? Saya kata apa ni lah. Masa Datuk duduk tawaf tu saya minta kepada Allah. Jangan buku dalam tabung ni tak ada. Doa sakit kaki. Dia tak ada lah. Doa sakit perut tak ada. Doa sakit kaki tak ada. Dia lah. Tapi yang tu masalah kita. Yang tu orang tak faham. Masa bertawaf tu dia minta Allah, ya Allah, sembuhlah penyakit hamba, ya Allah Tuhan pun sakit nak tawaf tak boleh ni, sembuh, Masya Allah. Dia doa untuk dan Tuhan kabul, dia boleh selesai dan dia berjaya melakukan tawaf sebanyak 70 kali. 70 kali tawaf. Satu tawaf 7 pusingan kali 70. Sebab Nabi ada kata lah, barang siapa tawaf Kaabah 50 kali, Allah akan ampun dosanya seperti bayi yang baru lahir daripada perut ibu. 50 kali. Man tafa bil baiti 50 marrat. Nabi kata, nampak? Itu bahasa hadis dia. Barang siapa tawaf Kaabah 50 kali, maka Allah akan ampun dosanya seperti bayi, baby yang baru keluar dari perut. Boleh tak? Nah, 50 kali tu 50 kali 7 lah. 50 kali 7, satu kali 7 kali, 7 pusing. Faham ya? Nah. Kalau boleh buat 50 kali, confirm. Nampak tak? Ya? Dosa kita semua Tuhan ampun habis. Dia berjaya buat 70 kali ini Brigadier ni. Hanya dengan ketika dia tawaf dia doa, ya Allah, sembuhlah kaki aku, ya Allah. Nampak? Nah.
Ni dah baca buku tahu ngaji, baca boleh tak faham apa dia kata. Nah, buih-buih ikat boleh tengah berantai lah. Tahu nak? Hang baca apa tak tahu, kalau kita baca-baca pergi dah bayar 30,000, kita baca pergi dah berhabis. Bayar 30,000. Haji lah. Baca buku berhabis ada lah. Doa ni kita kena faham lah kita baca lah. Masa kita tawaf tu kita sunat tengok Kaabah. Sunat tengok. Sekali tengok dapat 20 rahmat. Sekali tengok 20 rahmat. Nampak tak? Sekali tengok 20 rahmat. Tawaf tu saja kita dapat 60 rahmat. Sembahyang menghadap Kaabah kita dapat 120 rahmat dapat kat kita semua. Nampak tak? Ni dia tengok buku nampak. Tengok buku tak habis nampak. Tengoklah Kaabah tu bila tahu dia tengok. Doa direct kita dengan Allah. Allahumma ya Allah, ingat ni ya Allah Tuhan aku, anak aku baru pergi interview ni, bagilah dapat kerja. Tu dia. Bertanya anak dia Penang kan. Okey. Jawab pula ya Allah Taala. Aku ternak lembu 30 ekor. Biarlah semua mengambil semua ni laku di bulan Ramadan, bulan haji sebab dapat jual. Tak. Allahumma ya Allah, tanah aku tak boleh jual. Minta Allah mudah-mudahan balik tanah aku dapat jual. Tak. Nampaklah. Satu kontraktor saya kata dia betul lah, dia minta projek kerajaan, projek besar tu 20 juta, projek tu 20 juta. Nampak tak? Ya. Dia kata saya usah kita buat sembahyang hajat je lah. Dia kata payahlah sembahyang ini tuan punya sendiri. Saya beritahu tuan masa tuan nak tawaf tu, ketika tawaf tuan minta kepada Allah. 7 pusingan tuan minta kepada Allah. Minta projek tuan berjaya. Tender tu dia terima. Nampak tak? Dia minta lah, masa tawaf tu tiap-tiap pusingan dia minta, ya Allah bagilah tender aku masuk berjaya dipilih. Betul dia lepas 3 hari call mari daripada KL. Tu ada anak dia beritahu kata ayah sorak dapat, ayah dapat tender. Dia sign check, saya dapat 20,000. Dia pasti bagi idea kan dah tawaf tadi, dia sign check 20,000 dia. Masya Allah. Itu dia. Minta tawaf dia, jangan doa. Lu baca buku tabung haji, ya Allah. Sini tak tulis pun interview lah. Sakit lutut, tak ada, sakit perut, tak ada. Anak aku tak menikah lagi, nak minta menikah, tak ada. Bukan, dia faham tak? Saya nak menjaga tuan muslimah lah. Kita pergi buat Mekah, menjaga, kita pergi haji. InsyaAllah ya. Dalam masa tawaf tu, mintalah doa tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita hajat, minta. Kali kita tahu tang mana nak minta, nanti kita beritahu nanti. Bila kita tawaf, saya akan beritahu tang mana nak minta doa. Okey? Tidak? Boleh. Sambung lagi. Habislah 3 tadi ni. Jadi kita ambil faham 3 jenis haji, ya. Secara tak langsung kita ambil faham sikit lagi. Baik. Kamu nak tunjuk lagi nah. Ya. Kemudian kita tunjuk satu lagi yang kita nak ambil faham tentang wukuf, ya. Wukuf di Arafah. Wukuf ni kita lambat lagi, tapi saya cuba highlight awal sikit sebab kita nak faham wukuf ni menjadi kemuncak paling penting dalam ibadah haji. Ibadah haji ni kita paling penting sekali adalah kata Nabi Al-Hajjul Arafah. Kemuncak haji adalah Arafah, ya. Yang ni lah masa ketika tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam sepanjang hayat tuan-tuan datang kursus, usaha kita menabung, simpan duit, ya, usaha kita korbankan masa nak turun ke Mekah untuk satu hari ni. Iaitu hari di mana kita disebut sebagai hari wukuf, tempatnya nama Arafah, ya. Wukuf Arafah, ya. Terbit daripada hingga terbit fajar subuh 10 Zulhijjah. Itu puncak dia lah, ya. Ini kita panggil Arafah. Arafah ni satu daerah di luar pada Mekah. Dia bukan dalam Mekah. Jarak dia lebih kurang daripada Mekah 21 km. Jarak Arafah tu 4 kali Pulau Pinang. 4 kali Pulau Pinang. Besar dah, ya. Arafah tu 4 kali Pulau Pinang, ya. 4 kali Pulau Pinang.
kawasan Arafah tu, kita kena bergerak daripada Mekah, Masjidil Haram Mekah, bertolak ke Arafah, ya, pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah kita kena ada di Arafah, ya. Dan pada 8 hari bulan kita mula berniat. 8 hari bulan Zulhijjah dia panggil hari Tarwiyah. 8 hari bulan Zulhijjah dia panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni hari cari ayam. Orang Arab dulu bukan daripada macam kita, dia Arafah tak ada ayam, milik ayam pancok ke tak ada. Nampak, dia kena bawa bekas ayam daripada Mekah, gendong-gendong ayam, bubuh dah bekas-bekas kulit-kulit kambing pada bubuh ayam, ya. Oncang-oncang ayam banyak, bawa buah dia unta, dia kandil, hebat, ya. Tolak pergi ke Arafah. Jadi 8 hari bulan, hari mula cari ayam. Kita tak payah cari ayam lah, kita cuma cari ayam nak minum, ya. Ayam ada di Arafah, dah ada bilik ayam kekal, ada dah, dia buat bilik ayam kekal, ada dah. Jadi kita hanya perlu, jadi maka tu 8 hari bulan, hari Tarwiyah, hari cari ayam. Hari tu kita mula bergerak daripada Makkah ke Arafah, ya. Ratus ribu bas akan bergerak, ya, akan bergerak pergi ke Arafah, ya. Boleh kan? Kita rehat dulu 10.30, tadi kita sambung balik. Saya bagi 15 minit, ya. Jangan lama lah. Silakan muslimin, pihak masjid, pihak AJK, pihak karya dengan murah hati menyediakan sedikit minuman ringan. Silakan, ya. Silakan. Khususnya berjumpa, tuan-tuan, tak ada kena hadir apa. Baiklah, mai dengar cuma buku kena beli, ya. Yang tu kena bagi duit, tak boleh. InsyaAllah, ya. Silakan.